Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, atas permintaan beberapa orang yang baru nak belajar BBMA, dia orang tak faham tentang cara penggunaan BB digabungkan dengan MA. Untuk kali ini saya cuba sediakan video cara penggunaan BB. Okey, BB ini terbahagi kepada tiga. Nombor satu, mula-mula sekali kita set dulu. Ambil Bollinger Band, back to normal setting. Setting dia simple je. Period 20, deviation 2, apply to close. Color, saya pakai standard color BBMB, deep blue sky. Deep sky blue, okay. So, masuk. Okey. BB terbahagi kepada tiga, top, mid dan low. So maknanya setiap pergerakan yang melibatkan candle dan juga Bollinger Band. Macam mana kita nak tahu fungsi sebenar melalui kefahaman BBMA? Okey. Pertama sekali kita ambil top BB ataupun low BB. Dia top BB dengan low BB ni dia sama je sebenarnya, dia mirror image. Kalau mirror image, apa yang berlaku pada top BB dia akan berlaku pada low BB. Sebenarnya apa saja pergerakan market ni yang melibatkan BB, kita simplifikan dia macam mana kita nak faham penggunaan BB tu. Okey. Kita ambil top bibir ataupun low bibir, benda tu sama saja. Cuma pergerakan dia, kalau melihat pada pergerakan penurunan, kita fokus pada low bibir. Kalau melihat pada pergerakan kenaikan, kita fokus pada top bibir. Sebab dalam kefahaman apa yang saya temui, cara kefahaman saya, okey, kita ambil pada top bibir dulu. Top bibir, fungsi dan peranan dia ada dua. Okey. So maknanya ada dua peranan BB pada top ni. Pertama sekali, kita melihat di mana bermulanya kekuatan kenaikan market. Itu pada top BB, melihat di mana bermulanya kekuatan untuk kenaikan market. Okey. Macam mana kita nak tahu yang mengatakan kekuatan itu bermula? Kekuatan untuk kenaikan itu bermula. Okey. Dia macam ni. Apabila berlakunya candle yang berjaya close di luar BB. Candle close di luar BB ni dia adalah salah satu yang saya ambil kira sebagai signal di mana bermulanya kekuatan untuk market melonjak. Orang kata apa? Untuk naik atau mendaki. Pergerakan untuk kenaikan. Sebenarnya kita kena confirm dulu, adakah market ini akan naik ataupun market ini hanya membentuk sideways. Dia akan berlaku pada kitaran yang mendatang. So, kalau ada momentum itu adalah candle yang close di luar BB lah. Itu yang dikatakan bermulanya kekuatan. Market telah menunjukkan di mana kenaikan itu. Okey? Bila dah ada kekuatan untuk kenaikan itu adalah signal. Market tidak lagi, orang kata apa, mengikut arah yang sebelum ini, maknanya arah penurunan. So maknanya kekuatan dia ada momentum. Itu fungsi yang pertama. So maknanya setiap kali market price close di luar top BB, maknanya momentum pergerakan dia akan melakukan perjalanan kenaikan demi kenaikan, kenaikan demi kenaikan. Tak kira apa time frame. Okey? So, kalau kata market melakukan momentum di low BB, maknanya market akan menunjukkan continuation penurunan. So, kita kena faham ni. Kalau berlaku momentum di atas, market masih ada ruang untuk meneruskan perjalanan
ke atas. Kalau market membentuk momentum di bawah, di low BB, maknanya continuation ataupun permulaan signal kekuatan penurunan. Benda ini berlaku pada semua time frame, tak kira apa market. Contoh yang sekarang, okay? Pergerakan penurunan bermula bila mana ada momentum. Ini menunjukkan continuation market akan berlaku penurunan. Seberapa jauh itu bergantung kepada pergerakan market ataupun kekuatan market pada masa itu. Okay, ini penurunan. Continuation penurunan. Ini juga dikatakan momentum penurunan. Walaupun dia pusing balik. Ini bergantung kepada ciri yang pertama. Ataupun fungsi yang pertama. Sebab fungsi yang kedua akan melibatkan di mana apabila pergerakan penurunan ini berterusan sehingga sampai satu masa melibatkan di mana fungsi kedua ni. Fungsi kedua dia adalah apabila candle ini tidak lagi berada di luar BB. So maknanya kalau tadi momentum, market meneruskan perjalanan, signal kekuatan bermula di situ. Macam mana kita nak tahu kekuatan itu akan berakhir apabila masuknya fungsi kedua di mana market tidak lagi meneruskan perjalanan dia dengan momentum. Maknanya dia melakukan penurunan tetapi candle-candle ini sudah bermain, berkisar ataupun berada dalam BB. Itu fungsi kedua. Okey. So maknanya fungsi pertama kita nak melihat kekuatan pergerakan market. Macam mana? Ada momentum. Apa itu momentum? Candle yang berjaya close di luar BB. Sama ada top BB ataupun low BB. Bergantung arah pergerakan market. Fungsi yang kedua di mana market meneruskan perjalanan tetapi tidak berlaku momentum. So maknanya bila tidak berlaku momentum, maknanya kekuatan meneruskan perjalanan itu dah stop. Okey? Walaupun candle-candle ini berada di dalam BB tetapi tidak terbentuknya momentum, itu menunjukkan kekuatan itu tidak sama dengan kekuatan market yang candle yang berada di luar BB. Okey? Itu fungsi yang utama. Sekarang kita tengok. Fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua bila kita gabungkan. Kita tengok dari atas. Okey. Pertama sekali, market membentuk momentum. Apabila berlaku momentum, dia menunjukkan kekuatan untuk kenaikan. Selepas itu, market melakukan penurunan. Apabila berlaku penurunan, kenaikan semula ni, kenaikan semula ini tidak berjaya untuk meneruskan perjalanan dia dengan momentum. Maka kekuatan ini berakhir di dalam BB. So maknanya kenaikan ini tidak lagi berjaya meneruskan perjalanan sebab candle dalam BB. Okey. Lepas tu market melakukan penurunan semula untuk berlaku sampai kepada low BB. Di ketika low BB ini juga bila tidak terbentuknya momentum, maka kekuatan tak dapat diteruskan. So, lepas itulah market akan dia melakukan kenaikan semula. Kenaikan semula dia berlaku walaupun dia ada momentum macam ni, lepas tu dia turun, naik semula. Kenaikan semula ni yang harus kita lihat. Bila berlaku kenaikan semula ni tanpa ada momentum lanjutan, maka kekuatan untuk meneruskan dia dah terhenti. Selepas tu baru market melakukan perjalanan semula. Perjalanan baru sehingga dia membentuk momentum continuation. Okey, kenaikan semula dan penurunan semula.
Di sini kita nampak berlaku kenaikan dan berlaku penurunan. Ketika berlaku penurunan ini tidak terbentuknya momentum, maka market akan balik untuk mencari sama ada mid BB ataupun top BB. Ini fungsi dan peranan top BB dengan low BB, fungsi pertama, fungsi kedua. TF dia bergantung kepada pergerakan market. Sebab dalam BB kan, dalam BB ni dia berlaku benda yang sama di semua TF. So maknanya kita boleh melihat pergerakan itu akan berlaku berulang-ulang kali di semua TF. Benda yang sama. Apa yang penting sekarang, kita memahami dulu. Kita nak kena faham dulu fungsi dan peranan BB ni. Okey? Sebab selagi kita trading menggunakan BB, okey? So maknanya sampai bila-bila sekalipun benda tu akan berlaku sepanjang masa. Ada momentum dan hilangnya momentum. Tidak adanya momentum selepas itu. So maknanya kalau kita tak tahu bila berlaku momentum, apa yang harus kita buat? Okey? Selepas tu yang tak ada momentum, apa yang harus kita buat dan apa yang akan jadi? Okey? So maknanya sekarang fungsi yang pertama kita untuk mencari momentum dulu. Fungsi yang kedua kita tengok momentum tu ada tak momentum lanjutan. So maknanya kalau ada momentum market menunjukkan signal untuk kenaikan. Tak semestinya bila ada kenaikan, ada momentum ni kita terus terjun masuk. Dalam BBMA dia tak mengajar macam tu. Kalau momentum ni dia sekadar signal. Kita mencari setup. Itu masuk bab-bab yang lain. Okey, so selepas itu adakah continuation momentum berlaku? Kita tengok yang mana yang berlaku continuation seterusnya, okey? Okey, macam ni. Agak kau orang nampak lah. Bila market tidak berlaku lagi momentum, berlaku rejection pada low BB, maka market akan balik untuk membentuk satu arah perjalanan baru. Adakah arah perjalanan baru ini akan diteruskan ataupun tidak? Kalau ada momentum, market akan bergerak meneruskan perjalanan. Itu signal dia. Selepas tu, dia continuation, momentum demi momentum. Selepas berlaku momentum, market akan melakukan pullback di mana dia akan menunjukkan kekuatan ini berterusan ataupun tidak setelah adanya momentum baru. Okey. Dia ada saja momentum baru ni maknanya market akan berlaku continuation demi continuation. Kita tengok dekat sini. Momentum. Ini juga momentum. Selepas tu market turun dan naik tidak berlaku sebarang momentum. Okey. Market melakukan penurunan. Selepas itu dia berlaku apa? Rejection. Ini kitaran dia berlaku pada dua bentuk perjalanan market. Satu market tengah trending, satu lagi market tengah sideways. Sama ada trending up, trending down, dia tak ada masalah kalau kita memahami tentang BBMA ni. So kita tahu pergerakan dia ke mana, hala tuju dia. Okey? Dan kita tengok, perjalanan demi perjalanan dia akan membentuk momentum, turun balik, naik semula, ada momentum ke tak ada momentum. Itu sedikit sebanyak tentang fungsi dan peranan top BB ataupun low BB. You ambil benda yang paling mudah aja. Dua benda. Top BB dengan low BB adalah mirror image. Sama ada dia membentuk momentum di top BB, dia akan membentuk juga momentum di low BB. Kaedah penggunaan dia, kefahaman dia adalah sama. So maknanya tak payah risau. You faham satu, maknanya you akan faham yang kedua. Okey? Lepas tu kita pergi kepada mid BB. Mid BB fungsi dan peranan dia sebagai garis pemisah.
This is a border. In between that borderline. So maknanya kalau border, maknanya market harus melepasi border dulu. Dia memisahkan antara kenaikan dan penurunan. Kita tengok di tempat-tempat yang lebih jelas untuk market melakukan pergerakan dia. Sekejap saya cari tempat-tempat yang lebih jelas. Supaya mudah faham. Okey, contoh sini. Ini dia dua benda yang berbeza. Okey? Dia dua benda yang berbeza. Ini masa trending up, ini masa sideway, ini masa trending down. Ketika berlaku sideway ni, market akan berlaku rejection. Top BB dengan low BB. Di ketika inilah kita akan nampak antara kenaikan dan penurunan penggunaan middle BB ini sebagai garis yang memisah antara kenaikan dan penurunan. Sebenarnya setiap kali market breakthrough dan close di bawah mid BB, maknanya dia akan mencari low BB. Okay. Selepas berlaku pada low BB rejection, tidak ada momentum, balik pada fungsi kedua top BB dengan low BB, adakah momentum ataupun tidak ada momentum? Kalau tidak ada momentum, maka market akan melakukan kenaikan semula. Okay. Kenaikan semula ini untuk berlaku pertukaran arah dia, maka market kena close di atas mid BB. Apabila berlaku close atas mid BB, maknanya destinasi seterusnya adalah top BB. Adakah top BB ini membentuk momentum ataupun tidak? Kalau tengok dari sudut BB dengan candle saja, kita nampak momentum. Tapi apabila kita masuk nanti indikator-indikator seterusnya, so maknanya dia tidak membentuk kekuatan. Momentum tu setelah ada MA5 mungkin berlaku ekstrim kat sini. Okey. Apabila berlaku momentum, market melakukan penurunan semula. Penurunan semula ni adakah dia melakukan pertukaran? Dia belum berlaku pertukaran sebab dia tidak close melepasi middle BB. Apabila tidak close middle BB, maknanya dia akan naik semula untuk test balik di top BB untuk membentuk sama ada melakukan kekuatan momentum ataupun tidak. Dia akan berlaku rejection. Setelah berlaku rejection, inilah yang harus kita tengok. Ini tidak lagi berlaku kekuatan dan di sini market mula menunjukkan signal di mana signal penurunan bermula. Market sudah merentasi middle BB dan close di bawah middle BB. Maknanya daripada kekuatan yang hilang di atas ini, market terus merentasi mid BB dan close di bawah mid BB. Maknanya pertukaran. Pertukaran berlaku daripada kenaikan bermulanya penurunan. Selagi market berada di bawah middle BB, maknanya penurunan itu masih berlaku. Apabila berlaku penurunan, ini yang kita harus tengok. Adakah market akan melanjutkan dengan momentum ataupun tidak? Sekiranya berlaku momentum, maknanya kekuatan pergerakan penurunan itu bermula. Baru mulanya kekuatan pergerakan itu. Untuk mudah kita tengokkan lagi, kita tengok di time frame kecil. Untuk sesi pembelajaran ni kita tengok di time frame kecil lah. Senang. Kalau time frame besar ni dia berlaku up down tu banyak. Jadi kita tengok di time frame 1 jam. Okey. Kalau di time frame 1 jam jauh lebih jelas kita melihat. Okey. Apabila berlaku candle perubahan arah, maknanya candle yang close melepasi middle BB. Ini fungsi dan peranan mid BB. Apabila berlaku candle yang berjaya close di atas mid BB, maka signal perubahan arah untuk kenaikan daripada penurunan. Disebabkan apa? Disebabkan candle-candle di bawah ni tidak ada lagi kekuatan penurunan sebab tidak ada momentum yang macam ini.
Berlaku momentum. Naik, turun semula. Penurunan semula ni maknanya kita kena melihat ada kekuatan ataupun tak. Kalau macam ini, candle arah dan terus membentuk candle momentum itu solid. Market akan melakukan pergerakan kenaikan. Apabila berlaku situ, maknanya market ini semua masih remain di atas middle BB. Maknanya middle BB masih hold position di mana mid BB itu tidak memberi ruang kepada candle untuk breakthrough. Maknanya dia tidak close di bawah mid BB lagi. Itu maknanya penurunan tidak berlaku. Dia masih bertahan di atas mid BB untuk berjalan disebabkan signal momentum tadi. Momentum kekuatan untuk kenaikan. So maknanya top BB, mid BB dan low BB main peranan. Kenapa berlaku momentum? Selepas itu market naik, berlaku rejection, turun, naik semula, berlaku rejection lagi, turun semula, berlaku rejection lagi di ketika benda ini. Sehingga market melakukan satu pergerakan baru setelah ada momentum baru. Ketika sideways dia selalu macam ni. Sebab market sedang dalam proses membentuk setup di time frame lebih besar. So, maknanya dalam keadaan sekarang, market berlaku pada BB yang sedang mendatar. BB yang sedang mendatar ini adalah punca di mana permulaan untuk pergerakan market. Dia sedang membentuk setup. Di situlah akan berlakunya di mana hilangnya kekuatan untuk penurunan dan bermulanya pertukaran arah untuk kenaikan setelah ada candle arah. Pertama sekali kita kena tengok ni fungsi yang kedua BB. Fungsi yang kedua BB di mana market close candle ni masih close di dalam BB, tidak menunjukkan kekuatan untuk meneruskan perjalanan dia. Selepas itu market akan melakukan pertukaran arah daripada penurunan ini, daripada perjalanan penurunan ini dan memulakan satu perjalanan kenaikan. Adakah kenaikan ini akan diteruskan dengan kekuatan atau tidak bergantung kepada momentum baru. Kalau ada momentum baru, maknanya kita dah tahu, okey, market akan meneruskan perjalanan dia. Dia apabila berlaku momentum ni, dia sekadar signal. Dia kena faham, dalam BBMA ni dia bagi signal. Fungsi dan peranan setiap indikator itu dan melibatkan candle itu, dia memberi signal dahulu sebelum memberi setup untuk memulakan entry. Bukan ambil mudah. Apabila ada je momentum, okey, signal untuk naik. Kita pun terus buy. Market akan buat pullback. Sebab dia signal dia akan balik mencari setup. Apabila balik mencari setup, maka kita menunggu dia di setup untuk perjalanan seterusnya. Okey, selepas itu market akan meneruskan perjalanan dia dengan momentum demi momentum. Entry dalam trading dengan BBMA ni kan, entry adalah perkara yang terakhir. Kita jangan fikir nak entry, buka chart nak cari entry. Kalau hari-hari pergerakan market yang tak ada entry, kita pula buat entry. Dalam BBMA dia tidak macam tu. Dia memberi signal dan kita harus bersabar untuk menunggu entry. Di mana entry nanti kita akan sambung seterusnya di video-video yang akan datang. Okey, cukup setakat hari ini dulu tentang penerangan penggunaan BB, top BB, mid BB dan low BB. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi akan datang, di video-video akan datang. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapat update-update yang seterusnya. Saya akan cuba buat dalam satu minggu untuk beberapa kali tentang cara pembelajaran menggunakan BBMA ni. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Trade wisely.
Happy trading.